Ya, 329,000 tong DC dihantar ke Filipina, bukan dari Malaysia. Mting. Assalamualaikum warahmatullahi. Isu gapo ni pula? Ada kau ayat Malaysia? Isu gapo pula ni? Bukan 329,000 tong ataupun 52.311 juta liter DC dihantar ke Filipina. Betul kau ni? Tapi ayatnya menjilih menjilih tindakan ekonomi negara MTM telah menafikan benda ni. Bukan dari Malaysia. Tu negara lain hantar batuan ke Filipina. Baik tak? Jadi jangan buat mudah-mudah spekulasi mudah. Walaupun media Filipina melaporkan benda ni. Betul kah? Kalaulah betul Malaysia menghantar 329,000 tong DC ni ke Filipina, bersedekah bekalan DC di Malaysia ni sangat ternak dan harga DC semakin meningkat. Tegak logik tak? Tak logik. Sebabnya bekalan di Malaysia pun tak cukup. Bahkan kita nak hantar ke negara lain. Jadi kita kena fikir. Tak logik kat Malaysia nak hantar ke Filipina. Bekalan negara sendiri pun tak cukup. Akan tetapi kita pun pelik. Berapa media Filipina ni buat kenyataan bahawa kenyataan 329,000 ton DC dihantar ke Filipina. Sedangkan Malaysia menafikan. Kita tak nak ayat gapo benda ni. Tak pasal benda benda bukti kita tak nampak. Mungkin media Filipina ni nak mai isu ke, kita tak tahu dah. Jadi apa komen ada kakak sebagai rakyat Malaysia. Tapi kalau betul lah benda ni Malaysia hantar ke Filipina, maklum lah bekalan sendiri tak cukup. Jadi benda ni memang sangat sensitif. Walaupun Filipina ni telah menerima batuan bekalan DC daripada Jepun, lebih kurang tu lah. Tapi Malaysia ni tak bagi batuan ke Filipina. Sebagai itulah. Jadi gagal apa-apa benda isu ni jangan buat heboh-heboh lah. Tapi kerajaan memang ia kawal untuk ekspor ke negara lain atau beli batuan berkenaan. Sedangkan negara sendiri tak cukup. Apa-apa sahabat-sahabat boleh komen, boleh share dan subscribe channel kita ni. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.